Okay, Assalamualaikum and hai Cik Syuib. Okay, untuk request Cik Syuib berkenaan dengan payroll record tu. Okay, yang ni yang so far my staff payroll record yang kami dah sketch. And then kalau ikutkan, okay, original yang kami sketch untuk payslip, kira yang mula-mula dia akan ada bahagian apa, secara permanent, okay, untuk permanent worker dengan part-time worker. So kalau permanent kita akan kira by basic salary ataupun dia punya salary per day lah, okay. So misal kata dekat sini dia akan ada bahagian yang basic lah, basic salary, dia punya price per day, total price day work, apa semua dia akan kali lah. Macam kat sini dia ada tanda kalau nak kira price day works, dia akan times lah price per day, dia akan times dengan berapa price per day. Okay, so kira berapa hari dia bekerja, dia akan kali dengan satu hari dia bekerja tu berapa selepas kita divide by basic salary. Yang ni yang basic yang kami research, and normally company akan kira lah, biasanya akan ikut hari bekerja. Maksud dia akan ikut hari bekerja, dan satu hari tu jatuh berapa ringgit, so dia akan kali lah for that price. Okay, so yang ini yang basic yang untuk current system yang kami buat. And then nanti amount tu kita akan ambil contoh kalau ikutkan yang kami punya sistem. Kami nak sketch macam kan dia kiraan KWSP, Perkeso dengan SIP. So kita akan ambil amount yang kita nak kira, sebab ada company yang dikira by day works. Maksud dia untuk kira berapa hari dia bekerja. Ada satu yang basic salary, maksud dia gaji pokok lah, gaji pokok dia berapa, so dia akan kali dengan basic tu, dia akan dapat berapa KWSP. Ini kira automatic lah. Okay, yang view sketch semua ni nanti kami akan bagi selepas kami final. Sebelum ni kami ada send final sketch view, dia lebih kurang macam tu juga, cuma kita ada tambah baik sikit lah. Okay, okay, ini normal yang kami, cuma kami tak sempat buat video lagi dan kami masih dalam testing punya part. Okay, untuk Cik Syuib punya, so kami ada test. Kalau ikutkan normally untuk pay slip dia akan ada macam ni. Kalau misal kata pay time slip, maksud dia kalau katakan part time. Contoh kalau part time, biasanya kami akan ambil satu contoh cleaner lah. Okay, cleaner kita bayar gaji ikut hari, ikut jam. Okay, so dia punya view dia akan jadi macam ni. So dia tak ada deduct dengan KWSP lah. Normally macam tu lah untuk part time. Sebab part time kami tak pasti sama ada, mungkin ada law yang kami kena research lagi lah, law yang berkenaan dengan kalau part time pun still kena bayar KWSP apa semualah. So macam Cik Syuib punya, kita ambil isu nak try untuk part time tapi bayar so-so dengan SIP lah. So KWSP kita tolak tepi. Okay, so untuk Cik Syuib punya mungkin kami boleh sketch macam ni lah. Yang ni kami sketch untuk Cik Syuib punya isu kiranya dia punya view lebih kurang payslip yang asal dia, payslip punya yang kami ada buat. Okay, mungkin pengiraan dia kira workday kan, macam Cik Syuib tanya nak bayar gaji 2 kali gaji, sorry 1 bulan bayar 2 kali lah. Maksud dia minggu pertama dan kedua, dan minggu ketiga keempat untuk kali kedua lah. So means 2 minggu 2 minggu. So mungkin kami akan tambah baik macam ni lah. Okay, kan kalau ikutkan asal tadi kami inform total price day work tu dia akan kira day pay works. Okay, berapa day works, berapa hari dia bekerja kali dengan price per day. Maksudnya kita bahagi dengan basic salary lah. So kalau ikutkan asal dia macam ni, so mungkin untuk Cik Syuib kita tambah baik dengan tambah lagi 2 kolom. Maksudnya first 2 week dengan second 2 week. Another one adalah untuk kiraan harga bagi minggu pertama dan kedua tu berapa, dan minggu ketiga keempat tu berapa. Maksudnya kita jadikan first 2 week dengan second 2 week, sebab dalam 1 bulan of course akan ada 4 minggu lah, mungkin akan ada lebih. Cuma pengiraan dia kita akan kira berapa kali datang bekerja di bahagian staff sign in out ni. Okay, dekat staff sign in out ni kalau ikutkan basic macam normal yang kami buat, okay, yang kami sketch adalah macam ni. So dia ada ni time in, time out. So berapa, kalau P ni means berapa hadir lah. Okay, so dia akan kira yang ni yang bawa kepada workday yang P tadi ni. This one, kalau Cik Syuib tengok kami punya sketch view dulu kan, yang ni yang akan kali dengan berapa price per day tu. Okay, itu normal. Okay, kalau macam Cik Syuib punya
So kita akan tambah satu lagi kolom dekat sini. Okay, kita highlight kat sini lah. Okay, weeks. Okay, weeks ni maksud dia setiap kali that worker, maksud dia staff tu masuk, okay, sign in. So dia akan kita tick kat sini week first week to week atau second to week. Okay. So kita katakan okay, kita dah kita letak dalam bear in mind lah. Okay, kita dah katakan 1 hingga 14 hari bulan adalah minggu pertama. Okay, minggu pertama dengan minggu kedua lah, sebab satu minggu ada 7 hari. So 1 hingga 7 dan 7 hingga 14. So 1 hari bulan hingga 14 hari bulan bulan tersebut, okay, kita letak adalah first 2 weeks. Okay, untuk next punya, untuk second 2 week dia jatuh kepada 15 hari bulan bulan tersebut sehinggalah hujung bulan tersebut. So 31. Kalau hari bulan 2 hari bulan mungkin 28 macam tu lah. So kita set dekat weeks ni. Okay, so bila kami scan macam ni, so nanti dekat bahagian workday, okay, workday dia akan keluar lah berapa. Contoh kita ambil satu contoh macam kita note kat sini Siti Aisyah lah. Okay, Siti Aisyah, okay, daripada 1 hari bulan 2 dengan 3, first 2 weeks, okay. And then dia akan kira, so 3 hari kita nampak kat sini. So bila workday dia akan kira 3 lah. Okay, and then untuk second 2 weeks, daripada 15 contoh sampai 20 kita set. Okay, so berapa hari? So kita boleh kira macam ni, kita nak check kan. Okay, okay, so kat sini dia akan kira 6. Okay, 6 hari. So 6 hari dia akan masuk di sini 6 lah. This one 6. So macam mana nak buka? Okay, payslip kalau ikutkan asal macam ni. So untuk Cik Syuib mungkin kami boleh buat macam ni sama. Cuma beza dia adalah KDSP kita tak letak formula lah, sebab pengiraan dia adalah macam Cik Syuib request untuk SOSO dengan IAS saja. So means katakan kita ambil Aisyah. Okay, ni kita nak bayar gaji Aisyah kan, kita akan bagi payslip untuk first 2 weeks. First 2 week, ya. First 2 week, okay. First 2 week. So, kita akan buka berdasarkan reference ID. So, maksud dia kalau ikut normal punya sistem yang kami buat adalah kita buka ikut bulan tersebut. Contoh, Januari untuk Khairul Faiz berapa untuk bulan tersebut lah. 1 bulan hingga 31. Okay. Ahmad Dhani berapa. Siti Aisyah berapa. Okay, kalau ikutkan. Tapi untuk Cik Syuib mungkin kita akan buat macam ni. Macam user lah yang kena set. Reference ID jadikan sebagai, okay, ini contoh bulan ketiga kita katakan sorry bulan ketiga pula, Februari. Okay, bayaran Februari dia staff yang ketiga. Okay, ini slip gaji pertama dia untuk first 2 week. So okay, berapa? So kita buka. So dia akan kira, kita akan ambil amount this one. So katakan 3 hari bulan tadi. So dia sama je, cuma beza dia adalah dekat bahagian this one, basic salary. Okay, maksud dia yang ini kita kena type in. Contoh katakan kita nak buka untuk Siti Aisyah bagi slip gaji yang pertama bagi first 2 week. So kita tengoklah first 2 week punya bahagian. Okay, 3 hari dia datang bekerja selama first 2 week tu. Dan gaji dia berapa? Okay, 18750 sebab dia dah kali kan tadi. Okay, 13. Yang ni adalah pengiraan bagi formula first 2 week kali dengan price per day. Sebab kita akan still kira lagi daripada basic salary dia. Okay, so katakan basic salary 1,500. So bahagi 24 hari bekerja. So dia punya kalau ikutkan price dia adalah 18 sekejap. Price per day 56250 lah kan. Okay, untuk jadikan sebagai 24 hari ni kan, dan 1 hari adalah RM62.50. So disebabkan dia kerja 3 hari sahaja untuk first 2 week tu, kali dah dengan 6250, so dapatlah 18750. So kita masukkan amount 187 50 kat sini lah kan, 50 di sini. And then nanti dia punya pengiraan untuk pekeso, okay, SOSO dengan SIP dia akan kira. So bila kita pergi kepada payslip, dia akan kira this one lah. So untuk first 2 weeks Siti Aisyah 18750. So kat sini kan kalau ikutkan dia ada satu function tau, kami buat basic salary dia akan kira by basic lah, gaji pokok. Kalau untuk isu macam ni kita akan kira by per day lah. So kita just masukkan berapa hari, katakan tadi 3 hari. So masukkan. So dalam 3 hari dia bekerja untuk first 2 week 18750. So dia punya SOSO dengan AIS 120. So ini adalah spesifik untuk first 2 week dia. Untuk second 2 weeks kita just panggil saja reference ID sebab kita dah note kat sini kan, first 2 weeks. So berapa?
Okay, kita tengok kat sini. Sama juga step dia. User just masukkan dekat sini saja. So 375. Sebab apa? Sebab 6 hari dia bekerja kali dengan 6250 dapatlah 375. Kat sini plus 2 lah. Kita tengok. Okay, and then nanti dia akan tolak dia punya so SIP 175,070. So masa pergi payslip, okay, this one. So dah dapat lah. Okay, ni kita ubahlah kepada 6 hari. Okay, untuk first 2 week. So dia dapat untuk kira kita dah boleh print untuk first slip untuk Siti Aisyah untuk first 2 week, and then second 2 weeks tu pun kita dah boleh print kat dia. Ini adalah yang kami boleh explain so far lah berdasarkan request Cik Syuib. Okay, and then nanti mungkin kami akan send dekat Cik Syuib juga, sebab sekarang kami tengah cari maklumat lah untuk beberapa bahagian untuk nak dapatkan mengikut pada law lah. Kalau boleh ikut law, bayar macam mana apa semua kan, pengiraan dia macam mana. Mungkin Cik Syuib rasa nak tambah something ke atau nak adjust something ke, boleh inform. Ataupun macam ni kan, so far kami nampak payslip Cik Syuib mungkin macam ni lah untuk part time tu. Okay, USP kita kosongkan. Boleh jadi Cik Syuib nak request, okay saya tak nak USP dekat sini, saya nak sok-sok dengan IS dia, yang ni kita remove dia. So pun boleh, nanti kita akan adjust lah. So far kami akan ambil berdasarkan apa yang kami buat, cuma kami tambah baik daripada isu ataupun request dari Cik Syuib. Itu saja. Okay, thank you. Okay guys, jangan lupa klik button subscribe, like video kami ni dan share dengan member anda yang lain, okay? Gracias!